Hari ni kita naik baru separuh tak sampai lagi. Gayak dah. Ini duk bawah tu suku baru. Jadi kita akan naik atas. Kita naik tadi bawah ni, kalau tengok sini. Kayak kita ketah ni. Ketah lagi ni. Kaki ni. Kayak pokok pun gonjel juga. Sebab yang angin juga masa ni. Ada engai. Assalamualaikum, selamat datang channel Majid. Hari ni vlog yang kedua. Jadi di video kali ni kita nak naik menara. So kita update sikit. Lebih kurang dalam 17 hari bulan 3 2020 ni. So kali ikut ke baru ni kita buat video vlog kawasan ni lah. Kawasan Kedah dan kawasan tempat makan lah. So sekarang ni belakang ni siapa dah lebih kurang dalam berapa keping habis? 12 keping zinc ni. So hari belakang ni sudah siapa. Jadi hari ni kita tak pasal zinc. Jadi hari ni kita nak naik menara. So menara ni kalau ikutkan menara ni nak naik tu memang tinggi lah. Lebih kurang dalam 40 kaki. Okey, ni zinc beli baru ni. So kalau ikutkan zinc ni kelas nombor 2. Kelas nombor 2. So kita akan pergi naik menara. Baru ni kita tunjuk dah Kedah ni. Dan ni belum siap lagi. Kalau ikutkan nak bajet swimming. Jadi untuk video kali ni kita akan naik menara ni. Kalau ikutkan menara ni tinggi lebih kurang dalam 40 kaki lah. Jadi kalau ikutkan tangga tu naik memang june gitu. Kalau ikutkan nak buat ni step-step gitu. Tapi takut kos mahal. Pasalnya yang ni habis lebih kurang dalam 2000 lebih. Untuk tangga ni saja. Untuk tangga ni saja 2000 lebih. Jadi alat atas tu kayu ke apa tu kos kira habis kita buat sendiri tanpa upah tu atas ni. So untuk tangga ni saja 2000 lebih dah. So kita buat 2 step ke apa. Jadi takut kos tu mahal lagi. Tak padan jadi ni kalau ikutkan ni tangga yang akan naik gini lah. Tapi kalau sekiranya ada nak naik ke gapo ke, kita akan tak tali lah untuk safety lah. So tak tahu lagi sebab ni kita nak naik ni dengan keadaan tanpa safety lah ni. So kita akan naik dan kita akan fly drone atas ni lah. Kita tengok situasi lagu mana lah. So yang ni sudah siap. Yang belum siap yang ni. Dan ni deh. Akan naik dan kita akan fly drone lah. So kita tengok vlog kali ni. Kita naik menara deh. Kalau ikutkan kita ni gayak juga lah. Tapi disebabkan nak video. Kita naik lah. Kita akan naik. Tapi kita tak akan pergi kamera deh. Sebab kita nak pergi tangan dua-dua ni. Okay, sekarang ni kita naik baru separuh tak sampai lagi. Gayak dah. Suku bagi 3 baru ya. Sekarang ni duk bawah tu suku baru. Jadi kita akan naik atas ni lah. Tapi tanpa video pasalnya kita takut nak pergi dua-dua tangan ni. Okay, sekarang ni aku telah sampai di puncak ni. Jadi ketah juga aku naik tadi. Memang kaki ketah lah ni. Tak tunggu kan dia tahu ni. Tak boleh tunggu lah. Kalau nak tengok sini ni lah pandangan lihat atas lah. Dan depan kita akan fly drone. Tadi tak tahu berapa bar lagi tinggal bateri. Jadi kalau tengok sini. So kita akan tunjuk bangun ni nampak atas ni lah. So kita tahu tempat-tempat ni. Jadi jom kita tengok. Ikut ke kita naik tadi bawah ni kalau tengok sini. Oh tinggi Ni kalau ikut ke kita ketah ni. Ketah lagi ni. Kaki ni. Oh ini tak boleh turun depan ni. So kalau ikutkan ni pembenangan di atas So kalau ikutkan wakah kita buat ni baru pak makan tu duk bawah alik tu. So kalau ikutkan sini ni pemandangan dia ginilah view dia Anda tengok sini so depan ni adalah chapel jadi anda tengok sini tengok bangunan dia baru buat ni so kita akan tunjuk bangunan. Okey ni bangunan chapel so ni bangunan dekat dengan Panji ni, JPJ ni. Dan sini ni USN Bakhia. Dan sini ni Arika, kalau tak silap Arika Bakhia Kalau tengok sini kita akan dapat 4 bangunan. 1 2 3 4 So ni lah pandangan.
Kalau ikut Ken ni memang kita naik getah lagi kaki ni kira ni. Memang kita gayak deh. Gayak tapi disebabkan buat video kita buat juga deh. So kalau anda bertengok sini ni lah pandangan dari atas. Jadi disebabkan angin derah ni kita tahu boleh fly drone kodok. Sebabnya drone kita kecil takut tiup angin lah. Jadi so kalau tengok penerangan memang comel atas ni. Kita nampak sungai, jalur sungai. So kalau ikut ke sungai ni menhala ke Auguste dan sini menhala ke Pulau Melaka. Pulau Melaka deh. Getok Pulau Melaka deh. So kalau tengok sini inilah pandangan atas memang comel dan di depan ni adalah bangunan chapel lah deh. So kalau tengok sini memang comel deh. Kalau ikut ke ni memang kalau tengok video aku tak naik. Depan kita akan fly drone. Kita akan tengok ke fly drone pun tengok berapa bak dia sebab kita fly drone tadi. Sebab sini pun angin derah, anda tengok sini angin memang derah. So kita akan tengok lagu mana keadaan dia. Kalau ikut ke pokok pun gonje juga sebab yang angin derah masa ni. Fly drone berapa bar lagi tinggal? Lebih kurang dalam 3 bar lagi. Kita tak pasti sebab angin derah sini. Mitik-mitik tak ada gapo lah deh. So bawah ni ada rengai. Kita nampak rengai. Depan ni ada buat construction, buat bangunan. Kita mau lihat bangunan. Okay, ni bangunan kat Cepo deh. Cepo. Dan depan ni bangunan Panji deh. Bangunan Panji. Dan depan ni USN Kubaki Okay, dan ni Arika kat sini Arika Kubaki So pak bangunan kita kena apa dah. Okey beres kita fly dah drone tadi. Jadi disebabkan angin ni derah deh. Jadi footage kita ambil tu ada sikit kita boleh putar tu so lepas tu angin derah. Jadi kita takut drone jatuh. Jadi kita kita mari panggil semula lah deh. So kalau kita tengok sini lah pandangan dia deh. Tu pandangan bawah. Pandangan di atas deh. So inilah video vlog untuk hari ni. Jadi yang mana belum subscribe, like video ni tolong deh. Sebab aku naik ni dalam keadaan ketar lagi kaki nak turun. Orang gayak sebab kita gayak juga ni. Dia turun lagu mana depan ni. Kita minta dipermudahkan ya. Beres. Jumpa di video akan datang.